semasa yang ada pada hari ini, keadaan semasa yang terdapat pada hari ini, iaitu memaksakan kita tidak meninggalkan segala ilmu-ilmu ini, di mana ilmu ini dikira termasuk dalam ilmu-ilmu alat yang patut kita pelajari. Dahulu orang tua saya, anak murid Syekh Yasin Isa Al-Fadani, mula-mula mengajar adalah mengajar orang tua saya. Zaman mula-mula Syekh Yasin. Yasin umur 20, semua ilmu dikuasai, dah jadi muhaddis dah. Umur 20 dah jadi muhaddis. Musnid lah. Masa mudanya dihabiskan untuk mendapatkan ijazah-ijazah daripada ulama-ulama yang datang ke Mekah. Dia menghimpunkan ulama-ulama, sanad-sanad ulama di Mekah. Dicatatkan semua. Sesiapa sahaja ulama yang ada hadis, yang ada ilmu, kitab, semua dihimpun dalam sanad-sanad, kitab-kitab sanadnya. Muhaddis, dan beliau merupakan orang yang mengambil berat tentang ilmu alat. Bukan sahaja ilmu nahwu, saraf dan sebagainya, tetapi yang diceritakan oleh orang tua saya, dia sangat mengambil berat ilmu matematik. Beliau adalah pakar dalam matematik, pakar handasah, pakar algebra, persamaan linear, dan persamaan-persamaan yang di dalam algebra dapat diselesaikan walaupun sesusah mana. Yang sukar diselesaikan oleh orang putih pun, tapi Syekh Yasin boleh selesaikan. Itu kehebatan ulama-ulama kita dahulu. Sehingga dia amat mengambil berat mengajar matematik itu, selain daripada dalam kelas, buat kelas tambahan. Saya diberitakan macam tu, cerita Syekh Yasin Al-Fadani. Dia mengarang kitab, menulis hadis-hadis dia, menulis syarah-syarah hadis, termasuk syarah Ibnu Majah. Sambil menulis itu, anak murid ni di depan malam-malam, pukul 2 pagi, pukul 12 tengah malam. Dia aktif sebelah pagi, pukul 12 tengah malam ke atas, aktif. Dia menulis, mengarang waktu tu. Anak murid dipenuh di depan ni, mengajar matematik, mengajar algebra. Dia bagi soalan, kena selesai sambil dia mengarang. Tangan duk berjalan mengarang. Anak murid main tunjuk, selesai dah. Siapa yang selesai dulu main tunjuk. Tunjuk, tengah duk mengarang tu, dia garis, ni salah tak ni. Dia menulis pula. Itu kehebatan Syekh Yasin Al-Fadani, handasahnya, sehingga beliau digelarkan ahli falak yang ulung di zamannya. Ahli falak yang sukar ditandingi. Itulah kisah ulama-ulama dulu. Kerana ulama-ulama fiqh dahulu semua alim dalam bidang ilmu alat, termasuk matematik. Jadi kita jangan tinggal ini. Semua apa yang diceritakan ini, ulama-ulama yang mengaji Mekah pada zaman tu wajib tahu matematik. Sama ada yang kalau al-hisab ni, campur tolak darab bagi ni memang dalam kepala dah. Buku log tu dalam kepala. Syekh Yasin Al-Fadani, buku log kita kena bagi buku, tapi dia dalam kepala. Dia ingat log di karangan Imam Abu Bakar Khawarizmi, anak murid Imam Muzani. Imam Khawarizmi ni anak murid Imam Muzani. Makna ulama dulu sudah menguasai matematik.
Logarithm tu Khawarizmi, asal daripada dia. Yang mereka cipta sifir long tu adalah daripada dia. Sebab tahu ulama-ulama dulu sin, cosine, tangent dalam kepala. Pengkebedaan dalam kepala Imam Syekh Yasin tu dia tak boleh, kalau orang tak ada ilmu pengkebedaan ni, dia tidak boleh mengira waktu solat. Dia tak boleh mengira waktu solat. Syekh Yasin boleh tanya dia, Syekh hari ini Zuhur pukul berapa? Dia pakai kepalanya, pakai kira dalam otak dia. 30 hari bulan 10 pukul berapa Zuhur? Di dalam kepala dia. Semua kiraan berlaku di dalam congak dia. Itu kehebatan Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Begitu juga yang terakhir ni Syekh Tahir Jalaluddin, seorang ulama ahli falak di Malaysia ni, yang ulung. Anak murid siapa? Anak murid Imam Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Bidang falak. Jadi kena gemburkan bidang falak, bidang matematik. Kena banyak, saya ingat dalam di antara di Kelantan ni pun ada ulama-ulama yang memang mempunyai kehebatan di dalam matematik dan ilmu falak. Di Pahang tu dia ada tok guru yang menguasai yang pengajiannya di Pasir Tumbuh. Jadi saya ingat ramai juga yang ada kemahiran itu. Dan kita harap ilmu-ilmu ini digemburkan di pondok-pondok. Kita tak mau keluaran pondok orang tanya dua kolah banyak mana? Air dua kolah, dia tak boleh jawab. Dua kolah air tak boleh jawab dah. Tanya mengenai faraid langsung tak boleh. Tak tahu nak kira tu, bagi tolak darat bagi tu dia tak tahu nak kira. Ini kejahilan yang macam ini, dia ketinggalan zaman. Menjadikan ketinggalan zaman. Sedangkan ini ilmu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau tanya mengenai pecahan-pecahan faraid ni, dia jawab tak payah pakai pen. Terus menjawab berapa bahagian ini, berapa bahagian ini, berapa bahagian. Tu sehingga ditanya oleh khalifah, ditanya oleh orang-orang yang berkhidmat kepada khalifah Harun Aminur Rashid tentang masalah-masalah di dalam faraid. Beliau menjawab macam tu saja. Apabila beliau bertanya kepada ulama lain tak boleh jawab. Itu makna hebatnya Imam Syafi'i dalam ilmu faraid. Jadi kita kena ada lahirkan pemuka-pemuka ilmu matematik di dalam kalangan ulama-ulama. Kita dapati dulu ada perselisihan kalau tak salah dengan mufti Kelantan, Syekh Nur Kelantan dengan residen Inggeris. Pada masa itu mengira pukul berapa matahari akan terbenam. Orang putih ni kira lari berapa saat. Syekh Nur Kelantan kira tepat tu, pakai tunggu pukul berapa nak turun matahari tu, nak terbenam pukul berapa, tunggu tengok. Menang kepada mufti Kelantan. Itu hebat orang dulu. Kalah residen Inggeris, kalah. Ini jadi kita nak elok. Itu muhaddis dan ahli Al-Quran, ahli qiraat yang masyhur di Mekah, Syekh Nur Kelantan. Ada kitab qiraat dia. Tapi mahir juga di dalam bidang ilmu falak. Hebat orang-orang dulu. Jadi kita kalau boleh keadaan realiti pada hari ini, anak-anak murid kita diberi latihan supaya mencapai matlamat ini.
pondok ni memang hebatlah dari segi kitab-kitab turas yang muktabar, yang dibaca elok dah. Kemudian diasuh dengan akhlak-akhlak seperti mana yang ditunjukkan oleh para ulama-ulama dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilatih sehingga menjadi orang yang berakhlak tinggi. Ini suatu pencapaian yang baik, yang terbaik, yang tidak dapat di dalam institusi lain, yang perlu diteruskan. Tetapi perubahan-perubahan yang perlu kita kena buat mengikut keadaan zaman supaya kita tidak ditelan oleh zaman mentah-mentah begitu sahaja. Itu sahaja sedikit oleh-oleh daripada saya yang dibawa daripada Kedah dan daripada anak saudara saya juga yang datang daripada Kedah, walaupun dia menginap di wilayah Persekutuan sekarang ini, jadi orang besar di wilayah Persekutuan. Jadi kita sama-sama bergerak, insya-Allah, bukan bergerak keseorangan, kita bergerak berkumpulan, berjamaah untuk mencapai matlamat ini. Bukan setakat di Kelantan, tetapi kita harap di seluruh Malaysia gemboran ini kita akan suburkan agar mencapai matlamatnya. Kalau sekarang ini memanglah digalakkan untuk TVET kan, tapi TVET ini saya rasa sesuai untuk budak-budak tahfiz saja. Budak pondok ni tak, dia kena jadi ulama. Kecuali yang tak dapat jadi ulama tu, tak apalah kalau kita nak wujudkan mereka melalui meneruskan pengajian Tibet. Tapi kalau boleh kita kena lahirkan pelajar-pelajar pondok yang betul-betul kompeten sehingga mereka dapat menyelam masuk ke dalam masyarakat dengan penuh jayanya. Itulah harapan, saya rasa harapan yang diberi oleh Perdana Menteri yang pernah saya jumpa beliau dan apa yang diceritakan oleh beliau. Jadi harapan beliau sangat-sangat mau perubahan yang terbaik kepada pondok kita. Bukan bermakna fake reality itu ialah untuk mengubah pondok-pondok ini menjadi lain daripada pengajaran yang ada pada hari ini. Bukan untuk mengubah pondok-pondok ini, untuk mengubah pemikiran mereka supaya meninggalkan selongan-selongan hari ini hadis dhaif. Kitab-kitab kena ubah sebab dia ada hadis dhaif. Bukan macam tu. Ini selongan-selongan yang saya rasa tidak perlu diikut. Kita kena pertahankan pengajian yang sedia ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi